Guys, dah lama gila aku tak buat vlog. Lama ni tak buat vlog. So hari ni mungkin buat vlog satu kot. Aku ada konvoi ke mana? Nak tahu? Tengoklah sampai habis. Kan? So, pukul 6 pagi. 6.30 lah. Okay. Aku nak vlog hari ni. Alright, ciao. Siapa tu? Angkat tangan. Siapa itu? Dia punya angkat tangan tu nampak tu. Abang teka-teki dah sampai? Tak, pukul 2 pagi dia bagi. Pukul 2.30 pagi dia bagi kita teka-teki. Aku dah jam dah. Aduh. Pukul 2.30 pagi dia bagi teka-teki. Bisa jangan terbalik. Lagi kena kecam. Aduh. Sikit. Betul, turun. Itu. Piping tu sumbat. Cip sudah mari. Apa? Borok baju. 3 line terus. Tak ambil tu. Cik itu peram aku baju masak. Penuh store dia, betul tak? Kesian dia. Aduh. Okey, pagi ni aku pergi ride. Aku akan menghala ke selatan. Kita breakfast dekat ni port biasa lah, restoran Dapur Melaka. Selalunya kita akan breakfast dekat sini kalau ride menghala ke selatan. So, diorang semua tengah breakfast. Lebih kurang 50 biji. Tak masuk lagi pilion. Tak masuk pilion. So kalau masuk pilion 60 orang kot. Antara jentera-jentera yang akan join hari ni. So nanti aku sambung. Kita tunggu dan lihat. Saya pakai tu. Setahun saya pakai setahun. Semangat ni bagi ni sebab dia kata KTM. Saya pakai setahun dulu model ni. Ya, ni tu kita train dengan tu lah. Cuma jangan dengan lubang lah, dia terlentak lagi apa. Right. Semangat sikit kawan cakap jangan. Sebab kan nak patah balik yang ni kan. Kalau balik pun tu tak rosak. Dia tidak balik pun bawa pandai Nak gali. tukar motor ha. Nak bawa balik gali. Bawa tu WP dia punya barang gali terus kiamat lah dia jumpa kan. Dia balik. Kena order. Saya ditukar. Aku. Spring pulsa okey lah. Ha? Spring pulsa kan. Passing kan. Dia okey pun kalau dalam lubang. Aku kan jalan dengan feeling ni. Aku memang Pakar-pakar KTM ada, jangan risau. Pakar-pakar KTM ada. mana yang panjang lagi tu apa penyambung. Zober ada leaking. Tengok. Tabung lah boleh. Ni penyambung tu. Bagi dia keras. Mana pun tak ingat. Saya di sebelah sana je. Sini ada tabung. Ni. Sini. Jadi lama ni Bosia pakai. Bosia pakai. Tak masuk bang. Paku. Manis-manis. Dah pergi balik. Jangan nangis. Okey eh? Balik lah macam ni. Okey. Boleh. Dah belakang sikit. Okey, yang ni masuk. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nampaknya ada yang tak sampai ni. Tak Melaka tak tahu lah. Tak Melaka. Okey, jadi hari ni kita akan ride ke Segamat je.
Pergi jalan lain, balik jalan lain. Kita punya Hakim, Zaid, Azwan, Zaid, Janggut, Sweeper, Bantarin. Abang ini pun ada. Okey, jadi rasa kat sini tak ada yang baru. Semua yang pernah join. Cuma kita nak perkenalkan motor baru je. Ama. Okey, jadi ramai yang ni dapat best ya. Ramai. Siapa ni? Bagi siapa ni? Buat sendiri boleh. Abang Amy lah, Abang Amy. Bagi penyampaian best. 1, 2, 3. Okey. Kita bagi best yang 5 kali ride. Putih, silver. Okey, ada 3 orang. Okey, yang pertama White Cap Bash Amirul Syafiq. Jom. Tadi kat sini. Gambar. Kamera. Cameraman, janggut. Azwan. Azwan. Durian je, sebiji je. Okey. Durian sebiji. Gambar tu lagi. Okey, yang kedua Best Putih Hafiz Mazda. Hafiz Mazda. Merah. Itu talent tu. Handsome Abang Azwan. Hati lagi. Okey, yang ketiga White Cap Bash Abang Nazji kita, Nazgana. Abang dia. Gana. Motor baru juga. Mana? Belum balik Malaysia dah tukar dah. Kawan dengan Zaid. Okey, White Cap Bash settle. Sekarang Bash kuning 10 kali ride bersama KR yang first. Ada 6 orang. Yang first modal besar ni. Pak Ku. Bocor tak apa. Bocor pun join juga. Dia base kuning. Hari ni base kuning tapi tak nak balik tu. Sanggup motor leaking. Bandage. Dah bandage. Okey, yang kedua. Base kuning Abang Zulkifli kita. Okay, select out. Okey. Join KR. Yang ketiga, Abang Den KK kita. Kaki corner. Kena tukar kunci ya. Kaki corner. Boleh, okey. Boleh tukar motor baru. Dah best kuning, boleh tukar motor baru. Kena bahan dah. Buat jam. Balik. Masih kena bahan. Okey, yang keempat. Abang Aminuddin Aziz kita. Azwan, gambar. Hidup sentul. Nak bagi ucapan boleh? Kalau saya terpilih, saya janji motor turun. Motor turun apa? Yang kelima, Abang Amin KTM kita. Makan Hud. Dah hilang. Amin sudah jadi gol Lela.
Best kuning, baju kuning. Plan ni. Ya, Jeb, terima kasih, Jeb. Okay. Terima kasih. Okay, last. Dia lambat tepat sikit. Mengajuk dia. Zul Faizal. Dua kali. Pada pangkat ni. Yang dijalankan. Satu lagi, kita jangan ikut pergerakan kita punya chip lah, sebab dia cameraman sekali. So kadang-kadang ada saya tengok chip ke depan dia follow chip juga. So chip dia nak ambil gambar keseluruhan tu lah. Dan yang macam Helmi pun ada jugalah. Dia akan ambil gambar untuk itu dah ada beberapa lah. So jangan follow lah macam tu. Kita tekan dalam posisi dia. Kalau rasa ada yang lambat, potong di depan sikit. Kita kena balik. Okey, boleh macam ni kalau tu, hari ni waktu ramai di sini dah sampai. Meja. Meja ni adalah ada masa yang terbaru kan. Bakopet. Jawab banyak kali, Bakopet at 700. Dia ke kursi belakang. Permanent. Motor besar. Dia akan duduk biasa kebanyakan di belakang lah. Meja Dia belakang depan. Rough Rider sekarang. Rough Rider. Tepuk sikit untuk abang meja kita. 200 kilo 3 hari. Petak betul. So itu saja, terima kasih. Okey, saya nak tambah sikit. Saya senang je. Fahmi dah bagi tahu apa perlu buat. Saya senang je. Benda kalau ada masalah dalam konvoi, saya tahu siapa yang buat masalah. Jadi kalau nak ikut Thailand ke jelajah ke, saya akan fikir bagus ke tak bagus orang ni, ikut ke tak arahan kita. Jadi bila mengganggu konvoi, saya akan tapis-tapis. Jadi kalau nak merasalah ke Thailand ke, ikut KR, nak jelajah mana-mana ke, mungkin kita nak pergi Langkawi, kita nak pergi Kuala Tahan, jelajah Batam. Yang jauh-jauh ni saya nak orang yang tahu dah macam mana nak konvoi. Senang je. Kalau tak nak patuh tak apa, saya tak kisah. Tapi saya akan pilih. Pasal saya akan ke depan ke belakang ambil video. Saya tahu siapa yang block emergency lane, siapa yang masuk lane tengah. Saya nak ambil video pun dia dah kat depan. Jadi tengoklah belakang kan. Ada orang ke tak ada marker. Marker tak apa. Marker pasal dia berubah-ubah. Pasal dia pergi depan. Lepas tu yang belakang, yang depan akan tunggu belakang. Dia akan rotate. Okay, jadi ni demi keselamatan. Alhamdulillah kita dah 3 tahun lebih tiada sebarang aksiden berlaku. Alhamdulillah sangat-sangat. Saya syukur. Jadi hati-hati lah, kita konvoi hati-hati. Buat apa yang patut. Jadi kita minta siapa baca doa. Wak Rahim. Wak Rahim tu baru. Wak Rahim mana? Wak baca doa. Bukan baju. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah perjalanan kami ya Allah. Lindungilah musafir kami ya Allah. Lindungilah ahli keluarga yang kami tinggalkan ya Allah. Ya Allah, semoga kami selamat sampai pergi dan balik ya Allah. Kami bermusafir atas silaturahim kerana-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum. Kok. Saya ada buat Discord. Kisah kami di atas jalanan
Kau nak join ke? Oh, pantas. Lauk. Dah sampai dekat kedai ngeteh. Okey, Katie. Sepatutnya nak pergi makan kedai Udang Galah. Baung Patin tu tutup pula ini Sabtu. Jadi tak asal dan membelasah makan kat sini ya. Sini okey lah. Tak ada landak masak kicap sorry. Tak ada. Lauk-lauk Itu enggak apa tengok. Nak lauk apa lagi dah? Tu. Beratur panjang ya Allah itu. Dapat nasi. Cameraman dapat nasi. Okey, cameraman dapat nasi. Cameraman dapat nasi. Nasi je. Ya. Bang, ni apa ni? Tadi duk jujurok panjang-panjang ni. Oh ya ke? Alamak. Betul lah. Ambil air kosong ni. Laju. Oh, ni air free. Air free cawan tak ada. Kan nak cawan air free. Dah minta dah. Ada cawan habis. Cawan habis. Ni cawan dia. Cawan habis. Ni cawan dia. Panjang beratur. Minum air lu. Aku minum air lu lah. Kita ambil air free dulu. 54. Ambil air free dulu. Air free pun beratur. Air free dulu. Air free pun beratur. Oh, saya ambil tadi ya. Ini kita tunggu ni. Ada 3 orang besar. Dan penuh lah. Saya kata dah makan guys. Kita makan nasi saja. Orang pun senang. Lepas lunch dah ramai. Dan lunch. Oh, ini lain macam. Lauk dia best ni. Lauk ni lain macam kan? Sedap lauk dia mau. Tahu. Oh yo. Tu biji bawa balik. Rebus. Rebus. Oh, panas. Oh, lambat tu. Landak tu. Bukan? Dah habis lah. Habis. Oh, panas. Oh, boleh sampai sana. Cari pot. Lepak jap. Panas. Macam ayah abang ni. Dia barisan motor. Jemur tengah panas. Cuaca panas amat. Ingat pot. Nama tempat dia. Oh, minum air lah. Panas lah. Masjid. Mana masjid? Jalan terus kaki ni. Oh, yang atas sikit-sikit bang. Dia aku share dengan bukan masjid. Mana masjid? Apa dulu? Oh ya. Aku yang masjid. Memang kita singgah situ pun kan? Kejap lagi. Tak, baru. Oh,
Oh, kau makan nasi aku ya? Makan lah. Dah habis pun nak makan. Pedas lah. Pedas sikit tau. Makan pedas tak? Nak makan pedas layannya. Dah. Masih berehat, bersantai dekat masjid ni. Kat dalam. Oh, tu dia. Askar tewas. Semua tewas. Masjid ni best lah. Sebelah kanan dia ada satu area macam ada meja-meja makan, park motor kat sana. Oh, sana tu. Wah, santai ya duduk sana. Oh, banyak santai. Belakang tu apa? Lama tak ride tu. Tu lah. Lama tak ride lah. Okay guys. Sekarang ni kita nak ke dataran Segamat katanya. Tengoklah apa yang ada kat sana. Macam panas. Panas sangat. Okay, let's go. Sini. Oh, dah. Kita dah sampai dataran Segamat. Panas-panas ni. Woi, buat benda panas-panas ni, woi. Ada lagi tak sampai? Ada dekat traffic light lagi. Sabar. Tak semua sampai lagi. Kiri. Sampai. Siapa nak naik atas, naik atas. Nampak? Okey. Panas sebab Adira cakap panas. Panas. Sambil cakap sambil tekom. Sini, siapa nak naik atas ikut sini. Ikut aku ni sini. Ni sini. Siapa nak naik atas ikut sini. Ni. Siapa nak naik ikut sini. Ni ikut ni, nampak aku ni, nampak aku sini. Kiri kau, kanan kau. Ni ada batu dia naik. Alah, BMW mah. Come on. Don't be like that, my friend. Tak naik juga. Oh, naik. Ada es krim tak? Tak nampak tak tahu lah tengah panas ni. Lampu hijau kami lari. Di perangai dua orang ni. Betul lah. Motovlog negara yang ada kenangan.
Lutut. Alah. Tak boleh duduk, yang duduk. Hai, Melata. Kita dekat Jambatan Lama Segamat. Dia punya horn banyak horn kita piuk. Cantik tempat batu. Time Segamat banjir besar. Air. Banjir. Hai, balik. Ya. Balik. Dapat ikan apa? Oh, ada orang mancing. Cuba tengok tu dekat atas tu. Macam ada penanda sejarah. Oh, boleh eh. Biasanya half trip je dah caw. Hari ni bertahan eh. Oh, semangat dia lain macam. Batu Anam Ganuang. Oh, ni 1909 Segamat. Okey. I see. Replika. Wow. Dahsyat eh. Tu pula Segamat ada benda ni. Wah, cantik. Oh, cantik. 1909 Segamat. Oh, ini wedding shoot awal ni. Wedding photo shoot awal. Hello. Lawa. Ni kalau buat wedding photoshoot memang lawa. Nice. Jangan bang. Jangan bang. Biarkan aku. Jangan. Janganlah pegang gila. Tahu pun gayat. Tahu dia gayat. Ada. Ada takut dah. Lalu tepi. Macam Cip panggil. Itu batu cerita Bandung tak nak bangun dah. Oh, dia berasa boleh lah. Dia letak ke patah? Patah ni. Gelangan. Gelangan. Tak tahu. Ya. Ni tangan. Itu yang jatuh dekat dapur. Ada air hujan. Dia menahan. Baik kepala tak ada apa. Dia tangan Tangan dia menempang. ya, tongkat. Abang tu. Dia tak bawa rat tu. Tu tak bawa dalam batu orang kan jadi. Mana? Koi simen pada sini macam ni. Hello. Sampai sini. Lepas tu pergi check up dah 2 minggu kot. Check up. Aku dah ambil kat sini ke sini. Yang mana? Yang pedas ke mana? Yang pedas ke yang kurang pedas? Cendol kurang pedas. Aduh. Panas dah pula. Color dia naik sebab cuaca panas, color naik
Tapi sayang pula. Sapi sayang. Dia tak berapa nak cerah. Pak. Boleh edit bang. Itu dah ni, lepas tu sengit. Sebab begini kan, Boleh. nak lipat perut tak ada. Perut tak ada, perut tebal. Oh, janggut. Dia nak ketul. Tak, kalau dia patut rata, tapi dia sengit. Dia cakap, nak gitu perut tak pinggir lain. Tu perut tak ada. Nah, janggut dulu, perut dia ada 6 ketul. 2 ketul janggut. Kalau macam ni lawa, sebab dia terang. Dapat dah panggil lah, Mak. Dapat dia terang. Dia terang kan. Cari. Minum dulu. Dia memang iPhone dia memang ni. Apa dia? Dek, tinggal dia panggil kau je. Oh, dia dah rem. Jangan gerak. Oh, ini lawan. Official fotografer kita ni. Video persen. Oh, lama. Oh, my darling, I love you. Jap. Ini deadline. Kau naik basikal ke nak motor ni? Wah. Macam beruang kata, macam beruang. Macam basikal ni. Naik basikal ya. Macam perangai. Ada. Manalah boleh jatuh, ada. Okay lah, ni last kot, last stop kita. Lepas ni kita nak balik KL lah, tinggal masjid. So Motor dah lupa lah. terima kasih siapa yang tengok video aku. Aku akan cuba buat vlog lagi lah, sebab dah lama dah sangat tak buat vlog. Okay, sign off.